Raj ni tanya, soalan dia sebenarnya berapa besar mah dia bos? Dalam kurungan ikhlas bertanya. Ikhlas bertanya. Okay, so Raj, kita punya apa orang kata tu mah tu Raj. Mah tu kita dah letak siap-siap dah Raj. Okay, Raj buka kita punya beg kuning, scroll. Mah dia ni kita dah siap letak dah. Okay, dekat kita punya description dan juga dekat gambar ni lah. Gambar beg kuning kita ni. Original capacity pun kita letak. High capacity pun kita letak supaya mudah korang nak refer. Nak tengok berapa banyak perbezaan dia. Original dan juga yang kita jual ni bateri high capacity kita ni. Okay, ada yang lebih 800 mah, ada yang lebih 300 mah. Tengok pada model dan juga sebenarnya dia tengok pada ruang untuk bateri itulah. Bila besar bateri tu, dia punya size dia pun akan bertambah. Jadi, dia akan test mana yang boleh fit dekat tempat bateri itu saja. Dia tak akan upgrade sesuka hati. Sebab nanti akan ada isu lah. Okay, so kepada Raj, boleh check out kalau ada masalah bateri iPhone cepat habis, kena charge 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali, kena bawa power bank sana sini, Raj boleh check out terus dan juga kawan-kawan Raj semua boleh check out juga. Okay, yang mana bateri kita ni Raj, kapasiti dia lebih tinggi daripada bateri original. Battery health untuk semua model, function macam biasa. Dan juga untuk iPhone 12 ke atas, dia boleh diagnose, boleh hirangkan unverified parts punya notification tu dan dia akan naik status use dekat kita punya bateri tu. Okay, so yang paling best Raj, apa ramai beli dengan kita dan nak hampir 10,000 dah kita terjual bateri iPhone high capacity ni dekat TikTok Shop dan juga dekat platform satu lagi. Disebabkan kita bagi 3 bulan warranty Raj. Ada apa-apa masalah, Raj check je kita, nanti kita akan gantikan dengan yang baru. Postage untuk kita hantar bateri baru dan juga kita pick up bateri yang lama, percuma je kita akan tanggung. Discount ada free shipping, terus check out Raj. Ciao.